Simulasi elemen komunikasi. Okey, gaya kelas. Untuk tugasan esei kali ni, saya nak kamu buat esei pasal pendidikan abad ke-21. Tarikh hantar minggu depan. Itu je. Faham? Faham Terima kasih. Format apa yang dipakai? PPA Stars ke format biasa? Aduh, aku tak pasti lah. Pensyarah tadi cakap lagi sangat. Aku ingat sedikit je. Patutlah semalam aku tengok ada kawan kita. Dia dah siap. Tapi lain gila format dia dengan aku. Rupa-rupanya kita yang salah faham. Nampak sangat ada masalah komunikasi. InsyaAllah cuma bagi arahan dalam lisan je. Itu list tak ada, contoh tak ada. Kita pula mana nak bertanya?